Selamat datang ke modul ulang kaji SPM Kimia Kertas 1. Modul ini berdasarkan set Kedah 2025 dan mengandungi 40 soalan objektif. Ia disusun semula untuk pembelajaran pantas dan ulang kaji akhir. Terdapat 4 langkah mudah untuk menggunakan video ini. Pertama, baca soalan dan gariskan kata kunci. Kedua, cuba jawab dahulu sebelum melihat jawapan. Ketiga, fahami konsep dengan penerangan ringkas. Keempat, ulang kaji topik yang lemah. Soalan 1. Unsur dan molekul. Bahan manakah merupakan satu unsur dan wujud sebagai molekul? Jawapan yang betul ialah B. Hidrogen. Hidrogen ialah unsur bukan logam yang wujud sebagai molekul diatom H2. Soalan 2. Gas nadir. Gas manakah sesuai digunakan dalam lampu berwarna-warni untuk menarik pelanggan? Jawapannya ialah C. Neon. Neon menghasilkan cahaya terang jingga merah yang sesuai untuk papan tanda dan lampu hiasan. Soalan 3. Ikatan kovalent. Bagaimanakah ikatan kovalent terbentuk? Jawapannya ialah B. Perkongsian elektron antara atom bukan logam. Ikatan kovalent terbentuk apabila atom bukan logam berkongsi elektron untuk mencapai susunan elektron stabil. Soalan 4. Tindak balas cepat. Contoh tindak balas cepat ialah D. Penguraian ganda 2. Tindak balas penguraian ganda 2 seperti pemendakan berlaku dengan cepat apabila dua larutan ion bercampur. Soalan 5. Kaca silika terlakur. Apakah komposisi kaca silika terlakur? Jawapannya ialah C. Silika. Kaca silika terlakur dibuat hampir sepenuhnya daripada silikon dioksida yang juga dikenali sebagai silika. Soalan 6. Pengoksidan. Bahan manakah mengalami pengoksidaan? Jawapannya ialah B. Kalium iodida. Ion iodida boleh kehilangan elektron dan bertukar kepada iodin, di mana kehilangan elektron ialah pengoksidaan. Soalan 7. Endothermic. Yang manakah contoh tindak balas endothermic? Jawapannya ialah B. Pelet amonium nitrat dilarutkan dalam air suling. Proses ini menyerap haba dari persekitaran, menyebabkan suhu menurun. Soalan 8. Polymer synthetic. Apakah sifat bagi polimer sintetik? Jawapannya ialah B. Tahan lasak dan kuat. Kebanyakan polimer sintetik seperti polietena tahan lasak, ringan, kuat, dan tidak mudah terurai. Soalan 9. Pengawet kosmetik. Apakah bahan kimia yang ditambah untuk menghalang produk kosmetik daripada rosak? Jawapannya ialah C. Paraben. Paraben digunakan sebagai pengawet untuk menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Soalan 10. Sebatian ion. Antara berikut, yang manakah sebatian ion? Jawapannya ialah A. Magnesium chloride. Magnesium chlorida terbentuk daripada ion Mg2 dan Cl, manakala carbon dioxide, nitrogen trihydride, dan carbon tetrahydride ialah sebatian kovalen. Soalan 11. Jisim atom relatif. Jisim atom relatif sesuatu unsur ialah bilangan kali jisim satu atom unsur ITU berbanding C. 1/12. Jisim satu atom KARBON12. Ini adalah definisi AR. Soalan 12. Agen pengoksidan. Berdasarkan nilai E degree yang diberikan, manakah agen pengoksidaan lebih kuat? Jawapannya ialah B. Cu². Spesies dengan nilai E degree lebih positif, lebih mudah diturunkan, dan bertindak sebagai agen pengoksidaan yang lebih kuat. Soalan 13. Sebatian bukan hidrokarbon. Proses manakah hanya melibatkan sebatian bukan hidrokarbon sahaja? Jawapannya ialah A. Pengesteran. Pengesteran melibatkan asid karboksilik dan alkohol. Kedua-duanya mengandungi oksigen, maka ia bukan hidrokarbon. Soalan 14. Nanotechnology. Aplikasi nanoteknologi manakah yang dipadankan dengan betul? Jawapannya ialah C. Racun perosak lebih efektif. Nanoteknologi meningkatkan keberkesanan penghantaran bahan aktif racun perosak dalam pertanian. Soalan 15. Keadaan jirim. Krypton digunakan dalam laser rawatan retina mata. Apakah keadaan jirim krypton? Jawapannya ialah A. Gas. Krypton adalah gas nadir kumpulan 18 dan berada dalam keadaan gas pada suhu bilik. Soalan 16. Garam tak terlarut. Larutan A dicampur dengan larutan B untuk menyediakan garam K. Pasangan manakah betul? Jawapannya ialah D. Lead-2 nitrate dan sodium sulfate menghasilkan mendakan plumbum 2 sulfate, lead-2 sulfate, iaitu garam tak terlarut. Soalan 17. Kakak borosilikat.
Bekas kaca manakah paling sesuai untuk memanaskan kari dalam ketuhar gelombang mikro? Jawapannya ialah C. Kaca borosilikat. Kaca borosilikat tahan haba dan kejutan terma, menjadikannya sesuai untuk memasak dan pemanasan. Soalan 18. Formula kimia. Antara formula kimia berikut, yang manakah betul? Jawapannya ialah A. Lithium oxide. Lithium membentuk Li dan oksida ialah O squared. 2 Li diperlukan untuk menetralkan 1 O squared. Soalan 19. Haba tindak balas. Anggapan yang perlu untuk menentukan haba tindak balas ialah I dan 3. Ini bermakna tiada haba diserap radas dan ketumpatan larutan sama dengan 1 gram cm cubed. Soalan 20. Ikatan logam. Apakah pernyataan yang menerangkan pembentukan ikatan logam? Jawapannya ialah C. Daya tarikan antara lautan elektron dan ion logam positif. Soalan 21. Larutan alkali. Pepejal X menyan dalam air menghasilkan ion W dan ion OH. Pernyataan manakah benar tentang larutan alkali X? Jawapannya C. Bilangan ion hidroksida per unit isi padu tinggi. Soalan 22. Sifat alloy. Alloy biasanya lebih keras daripada logam tulen. Faktor apakah yang menjelaskan situasi ini? Jawapannya ialah D. Jejari atom. Perbezaan saiz atom dalam alloy menyukarkan lapisan atom menggelongsor. Soalan 23. Redox penyesaran. Dalam tindak balas Mg plus copper 2 sulfate, ramalkan perubahan warna larutan cuprum 2 sulfat. Jawapannya A. Biru menjadi tidak berwarna. Ion Cu squared yang berwarna biru diturunkan kepada cuprum dan magnesium sulfate yang terbentuk tidak berwarna. Soalan 24. Ubat prednisolone. Berdasarkan preskripsi, apakah fungsi ubat prednisolone? Jawapannya ialah D. Memberikan kelegaan bagi kawasan radang. Prednisolone ialah ubat anti radang kortikosteroid. Soalan 25. Zara berkas. Susunan elektron Zara X dengan Cas2- ditunjukkan. Berapakah bilangan proton Zara ini? Jawapannya ialah B. 8. Zara 2- mempunyai 2 elektron lebih daripada proton. Dengan 10 elektron, bilangan proton ialah 8. Soalan 26. Jadwal berkala-kala 3. Susun unsur P, Q, dan R mengikut nombor proton menurun. Jawapannya ialah A, Q, R, P. Sifat oksida berubah daripada base kepada amfotrik, kemudian ASID merentasi. Kala 3 mengikut susunan menurun nombor proton. Soalan 27. Kadar tindak balas. Graf manakah mewakili tindak balas zinc serbuk dengan ASID hidroklorik selepas 10 minit? Jawapannya ialah D. Jisim Zn menurun beransur-ansur. Jisim zinc berkurangan secara beransur-ansur sehingga tindak balas selesai. Soalan 28. Haba penetralan. Mengapakah haba penetralan ASID ethanoic dan amonia kurang eksotermik? Jawapannya ialah D. Sebahagian haba digunakan untuk melengkapkan pengionan. Asid ethanoic dan amonia adalah ASID dan alkali lemah. Soalan 29. Formula empirik. Dalam eksperimen formula empirik magnesium oksida, mengapa penutup mangkuk pijar diangkat dan ditutup dengan cepat? Jawapannya ialah C. Elak wasap putih keluar. Ini bagi memastikan semua magnesium bertindak balas dengan oksigen tanpa kehilangan hasil tindak balas. Soalan 30. Pempolimeran. Polimer manakah tidak dihasilkan melalui pempolimeran penambahan seperti dalam rajah? Jawapannya ialah B. Polyester. Polyester terbentuk melalui pempolimeran kondensasi, bukan pempolimeran penambahan alkena. Soalan 31. Stoichiometry gas. Hitung isi padu karbon dioksida apabila 1,200 cc etana terbakar lengkap. Jawapannya ialah D. 2,400 cc. Nisbah isi padu gas sama dengan nisbah mol, yaitu 2:4 untuk dikarbon hexahydride kepada karbon dioksida. Soalan 32. Pencairan larutan. 25 cc HCl 1.5 moles dm cubed dicairkan kepada 125 cc. Hitung kemolaran baharu. Jawapannya ialah A. 0.25 moles dm cubed. Gunakan formula M1V1 equals M2V2. Kemolaran akhir ialah 0.25 moles dm cubed. Soalan 33. Pensemaran plastik. Apakah penyelesaian terbaik untuk mengurangkan kesan negatif plastik sintetik? Jawapannya ialah A. Galakkan plastik terbiodegradasi. Ini mengurangkan pengumpulan sisa plastik kerana ia lebih mudah terurai.
Soalan 34. Mol dan jisim logam. Berapakah jisim logam P yang bertindak balas dengan 2.4 cubic decimeters O2? Jawapannya ialah C, 2.8 grams. Logam P kumpulan 1 bertindak balas dengan O2 dalam nisbah 4 to 1. Jisim P ialah 2.8 grams. Soalan 35. Gangsa. Mengapa monumen dicadangkan dibuat daripada gangsa dan bukan besi? Jawapannya ialah A. Gangsa tidak berkarat dan tahan lebih lama. Gangsa lebih tahan kakisan berbanding besi, sesuai untuk monumen luar. Soalan 36. Sel kimia. Sel kimia mempunyai voltan plus 1.24 V. Jika E degree elektrod X ialah minus 0.44 volts, apakah E degree elektrod Y? Jawapannya ialah A plus 0.80 V. Gunakan formula E degree cell equals E degree cathode minus E degree anode. Soalan 37. Sebacean ion. Atom Y ialah 24/12 dan Z ialah 35.5/17. Apakah jenis sebatian, formula dan jisim molar yang betul? Jawapannya ialah D. Ion YZ2 95 grams mol. Soalan 38. Pembakaran hydrocarbon. Hydrocarbon Z mengandungi 85.71% carbon dalam 16.8 gram sampel. Berapakah isi padu carbon dioxide terbebas? Jawapannya ialah D, 28.8 cubic decimeters. Kira mol carbon, kemudian gunakan nisbah mol untuk mencari isi padu carbon dioxide. Soalan 39. Kadar tindak balas graf. Berdasarkan graf isi padu carbon dioxide melawan massa, pernyataan manakah betul jika isi padu ASID sama? Jawapannya ialah B, I, dan 3. Kecerunan awal menunjukkan kadar tindak balas yang berkaitan dengan kepekatan. Soalan 40. Isomer butana. Kenal pasti hasil tindak balas S, T, dan U bagi isomer butana. Jawapannya ialah D, S polymer, T dibromobutana, U butan 2, 3-diol. Alkena menjalani pempolimeran, bertindak balas dengan bromin dan dioksidakan oleh potassium permanganate/H.